16 inci yang paling mahal di kedai Wan Cina, guys. Guys, hari ni Wan Cina nak sambung lagi unboxing untuk rim Jepun yang baru sampai kedai Wan Cina. Okey, kali ini ialah rim 16 inci yang paling mahal di kedai Wan Cina. Dia juga paling ringan Okey, belakang ini yang hari tu Wan Cina cakap paling mahal kan. So inilah sama set CE28 tetapi warna dia lain. So kita buka kotak dulu tengok warna rim ini apa, guys. Inilah rupa rim dia CE28 Club Racer. Okey, ini adalah edisi yang pertama. Kita boleh nampak di punya lining sini silver. Lepas tu tengah ni matte grey. Okey, kita boleh nampak ini finishing dia pun sangat cantik. Sama juga rim yang paling ringan, cuma rim paling ringan paling mahal, cuma warna tak sama. Okey, warna ini adalah banyak orang suka juga, banyak orang cari juga. Spek dia sama dengan ni 16x7 offset 42, PCD 4x100. Okey, memang minta maaf lah orang yang pakai 4x114. Okey, so rim ini kita tak payah cakap banyak pun. C28 memang korang dah tahu, tapi ini yang 8 spoke kita boleh nampak sini dia pakai stiker, sini dia pun pakai stiker, tapi stiker dia kualiti yang bagus. Okey, anti slip memang tak adalah, minta maaf, tetapi surat beranak memang semua ada lagi. Okey, so memang cun rim ni. Kita timbang lagi sekali untuk korang tengok berat dia berapa, guys. Kita timbang dulu tengok berat dia berapa. Nampak? Wan Cina tak tipu 5.05 kilo saja untuk rim ni. Memang sangat ringan gila. 16 inci. Wan Cina boleh pakai satu jari saja angkat, nampak? Rim ini memang sangat ringan. Untuk korang yang nak cari rim ringan tu, kita bayar lebih sikit untuk kualiti yang memang mantap ini. Okey, satu harga, satu kualiti. Itu saja untuk video kali ni. Kita nak review sikit rim CE28 warna baru yang sampai di kedai Wan Cina dan juga paling mahal untuk 16 inci. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you, guys.